leka. Dari idea jadi reality, setiap langkah dia pasti. Nilai dicipta, pasaran diisi, untung dijana, bisnis berisi. Oh, bisnis model jantung niaga, peta strategi penentu jaya. Siapa pelanggan, apa nilainya, aliran masuk kosnya berapa. Inilah kunci, janganlah leka maju. Bisnis model, wah kejayaan, yeah. Oh, bisnis model jantung niaga, peta strategi penentu jaya. Siapa pelanggan, apa nilainya, aliran masuk kosnya berapa. Inilah kunci, janganlah leka maju. Bisnis model jantung niaga. Jam 3 petang bersama saya Coach Cik Mat dan Hello, saya Dr. K akan bersama anda. okey, alhamdulillah kesempatan kita pada minggu ini sebab minggu lepas kami mohon maaf kerana tidak dapat ke udara, tidak dapat untuk bersiaran secara langsung dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana kami berdua masing-masing berada di outstation. Ya, Dr. K berada di Pulau Pinang dan saya berada di Kuala Lumpur. Jadi itulah antara mengapa minggu lepas kita tidak sempat ke udara. Jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan usahawan yang dirahmati Allah, kita sembang-sembang tentang beberapa kepentingan yang kadang-kadang kita terleka sedikit, ya. Antaranya kadang-kadang kita semua orang nak berniaga, ya. Semua orang ingin semua orang ingin mencuba bidang perniagaan, ya. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi adalah kita berniaga mengikut kehendak kita saja. Ya, kita terlupa bahawa ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu, yang beberapa perkara yang perlu kita memberi perhatian. Dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan di luar sana usahawan, saya pasti mengapa berniaga itu tuan-tuan dan puan-puan sudah ada jawapannya. Dan bagaimana untuk berniaga juga ada jawapannya. Tapi ianya mungkin tidak menyeluruh. Sebab itulah kami telah berbincang dan kami ingin berkongsi tentang kepentingan bisnes model kepada perniagaan kita. Ya. Dan kami pasti bahawa tuan-tuan dan puan-puan roughly ada. Saya nak berniaga ni, contohnya saya ingin berniaga nasi lemak. Mengapa saya ingin berniaga nasi lemak? Dan siapa pelanggan saya? Tapi kadang-kadang apabila business model tersebut tidak dicatat ataupun tidak divisualisekan, hanya disimpan di dalam gaya berfikir kita, ianya tidak menjadi realiti dan kadang-kadang ianya menjadi terlampau general. So inilah yang akan kami cuba cungkilkan pada malam ini dan mungkin saya minta Dr. K dulu untuk memulakan sesi kita. Okey, terima kasih Coach. Saya suka melihat perkara business model ini kepada dua keadaan di mana selalu salah faham yang berlaku ialah business model ataupun model bisnes. So dua perkara ini nampak hampir sama tapi sebenarnya berbeza. So kefahaman ini amat penting untuk membolehkan seseorang itu menerajui ataupun memimpin aktiviti bisnes mereka agar lebih
berdaya saing dan berdaya maju. Mudah kita cerita apa yang dah coach cerita tadi. Business model adalah ruh bisnes kita. Business model adalah gambaran bagaimana bisnes kita akan buat duit. Dan gambaran bagaimana bisnes kita beri nilai. Dan gambaran bagaimana bisnes kita hidup dan mungkin boleh berkembang. Itu sebenarnya business model. Jadi selalu kalau kat sekarang selalu kita guna, selalu dikongsikan bagaimana business model akan digunakan, selalu kita pergi kepada BMC lah. So di situlah kita akan bercerita bagaimana bisnes kita buat duit. Kita ada kolom yang akan menceritakan buat duit macam mana, kolom yang bagi nilai macam mana, kolom nak hidupkan bisnes macam mana, kolom yang akan boleh membantu pengembangan bisnes macam mana. Bila kita fokus pada cara kerja ini, kita akan tahu coach, siapa pelanggan kita. Betul. Dan apa yang kita jual. Apa yang kita jual dan bagaimana pula apabila kita jual, bagaimana pula kita sampaikan ataupun deliverkan kepada pasaran. So ini semua adalah roh-roh yang dalam bisnes yang harus kita faham. Saya yakin ramai usahawan yang memulakan bisnes juga sebenarnya terus jalan je, macam coach kata tadi. Tak salah, terus jalan je. Tapi dan tak pernah nak tuliskan peta kat mana. Masalahnya apabila you tak ada peta, tak ada layout, tak ada ini, bila tersesat tu susah balik pangkal jalan. Itu yang sebenarnya yang boleh kita ceritakan kenapa mungkin coach yang agak expert tentang BMC ini berceritakan apa dia business model. So macam saya cerita tadi, kalau saya selalu saya sebut roh bisnes, tapi business model ini juga adalah apa yang boleh kita namakan ialah plan atau peta perjalanan bisnes kita. So sebab di situ dia cerita siapa pelanggan kita, apa yang kita nak jual, apa nilai yang kita nak tawar, so bagaimana duit akan dapat. So itulah sebenarnya business model. Cuma kalau keyword yang selalu kita cerita tentang ini, keyword kita dekat business model ni very simple. Cara kita buat duit dan cara kita beri nilai. Kalau saya, itu je. Cara kita buat duit dan cara kita beri nilai. So itu keyword yang harus kita faham. Berbanding dengan kalau ada orang cakap model business you macam mana? Tadi business model you. Yang ni kena. So model business you ialah gaya dan struktur business kita sebenarnya. Kalau model business, kita akan lihat kepada cara kita menggayakan bisnes kita. So gaya tu dia berbeza-beza. Ada franchise, ada subscribe, ada bentuk warung, part of it. Itu yang kata model business. Jadi jangan tertukar business model dan model business. Jadi kalau nak bezakan dua tu, macam tadilah, business model keyword saya selalu kata cara nak buat duit, cara nak bagi nilai. Dan kalau model business, keyword dia bentuk jalan mana yang you pilih untuk jalankan bisnes ni. Itu je. So kena faham benda tu. Jangan walaupun sebut business model bisnes sama je. Jangan macam tu. Kena faham betul-betul benda itu. Okay. So yang ni dikatakan business model. So malam ini kita nak fokus pada business. Jadi sedikit ingin berkongsi sebagai tambahan. Dok K ada mengatakan business model melibatkan penyampaian nilai
dan bagaimana nilai itu memberi duit kepada perniagaan kita. Ya, dan satu lagi adalah permulaan dia adalah bagaimana untuk kita mencipta nilai. So dalam mencipta nilai inilah kadang-kadang kita berniaga. Tapi adakah perniagaan kita ini menyelesaikan masalah orang ataupun mengurangkan masalah orang ataupun memberi kegembiraan kepada orang. So ini yang dikatakan nilai, dia punya mencipta nilai. Ya, begitu juga Dok, kalau kita tengok mungkin boleh kita sentuh sebagai kita punya on surface. Business model canvas ada 9 elemen. Saya rasa pada tuan-tuan dan puan yang biasa atau pernah mendengar tentang business model canvas ada 9 elemen. So tak apa, itu sebagai makluman. Saya cuma nak kembali semula ke belakang Dok. Orang berniaga, kalau kita tanya dia Dok, ni biasa-biasa sebab kita biasa kan. Dok lagilah expert duduk dekat apa tu YPU, memang berhubung rapat dengan usahawan. Tapi kebanyakan usahawan atau peniaga kalau kita tanya, siapa kamu punya segmen pelanggan? Dia senang je dia cakap. Segmen pelanggan saya semua orang. Di sinilah Dok, kadang-kadang kalau kita tak memberi dia dalam bentuk yang kita nampak atau dokumen, yang ni yang kadang-kadang kita kata orang tidak dapat membezakan antara pelanggan dengan segmen pelanggan. Pelanggan, ya mungkin semua orang pelanggan, tetapi di dalam business model kita, kita fokus pada segmen pelanggan. Jadi siapa di antara pelanggan? Tidak semua pelanggan itu menjadi kita punya segmen pelanggan. Dan kita semua segmen pelanggan itu menjadi pelanggan kita. So ini yang membeza Dok. Itu kadang-kadang, yalah, kadang-kadang kita keliru. Sebab saya dulu pun macam tu juga. Bila orang tanya, you macam saya meniaga pakaian tu. Siapa you punya pelanggan? Semua orang yang datang dekat Pasar Panas Jengkel lah pada saya. Ini sebab pelanggan kita. Tapi kalau kita segmentkan bahawa saya punya adalah golongan usahawan atau pemborong. Makna saya fokus pada pemborong je. Runcit saya tak fokuskan. So pemborong saya yang bagaimana? Yang menjual pakaian-pakaian wanita. So itu yang kata kadang-kadang kita keliru. Okay. So yang lain tu banyak lagi perkara. Sekiranya kita tidak pergi secara mendalam, inilah yang akan terjadi. Dan sekiranya ianya terjadi, maka kita akan merasa kenapa jualan aku pada bulan ni sama atau kurang pada bulan hadapan. Sebab kita meletakkan pelanggan itu adalah merupakan pemberi utama pendapatan kepada perniagaan kita. Dok, mungkin boleh tambah? Okey, saya setujulah. Antara kita ni selalu melihat perkara-perkara yang terlampau besar, bukan fokus. Kalau kita kata kita pergi kepada menjadi leader, perlukan pandangan secara helikopter view, tinggi ke atas, nak tengok ke semua. Tetapi helikopter tu akhirnya kena turun juga. Biar nampak turun satu. Jadi kalau kita usahawan macam coach jelaskan tadi, betul lah secara pandangannya semua orang. Tetapi bila kita turun, kita tahu orang yang beli dengan kita tu bukan semua orang. Ada orang-orang tertentu, ada segmen dia. A part of ini. Dia macam analogi macam ni juga, coach. Tidak semua orang pelakon. Kita ni maybe bukan pelakon, tapi semua antara kita ada penonton. Kita bukan pelakon, tetapi kita ada penonton. Jadi kita kena jaga penonton terkecil kita, mungkin cucu anak kita itu. Itu penonton yang akan ikut cara. So begitu juga as you sebagai owner business, kalau you lah katakanlah buka restoran, you kata semua orang pelanggan, saya rasa dapur kat restoran you terbakar sebab you nak
nak jual semua kat orang, lepas tu nak masak semua ikut orang. You dah kena tahu niche. Sebab you tahu niche produk berdasarkan kepada segmen pasaran, segmen customer. Jadi kalaulah kat sini suka ikan pating, so kat dapur tu ikan pating je lah. Jadi kita tak jual ke semua orang. Jadi apa yang coach kongsikan tadi itu amat penting untuk dia faham benar-benar business model dia. So macam cendol lah. Kita jual cendol. Maybe kita jual cendol, business model kita ialah kepada segmen B2C. Tetapi ada juga orang jual cendol bukan B2C, B2B. Sebab B2B. Dia pembekal je. So berbagai. Jadi kalau kita gagal memahami aspek yang utama ini, bagaimana duit itu akan dapat? Itu persoalan dia. Dan untuk memperolehkan segmen ini, macam coach jelaskan tadilah, kita pun kena faham pair dia, iaitu value ataupun nilai yang kita bagi kat dia. Jadi kalau dua ini masih agak kabul, insyaAllah rezeki memang ada. Tetapi untuk berkembang mungkin akan makan masa yang lama. Dan banyak kesilapan-kesilapan mungkin yang tak harus kita lakukan, kita lakukan. Jadi di sinilah cost efektif akan berlaku, masa yang mengambil untuk berkembang bisnes kita akan berlaku. Jadi itulah sebabnya kalau kita bercerita tentang kepentingan bisnes model ini ada di situ. Jadi kalau dua gagal ini, coach macam coach dah mengajar Pak Auf ni, dia akan jangkitlah yang lain tu tak clear, buat pemasaran pun tak clear. Jadi cost efektif tak ini. So nak kekalkan customer pun tak tahu siapa yang perlu dikekalkan, kan? Jadi key activity pun tak ada keutamaan, dah kabur dah semua. Because kerana dua elemen awal ini yang macam coach jelaskan, kita dah kabur. Sebab kita ni selalu seronok melihat benda yang jauh, kat benda yang dekat kita tak juga perhatikan. Ialah mata kita memandang ke depan. Mata kita tak pernah melihat ke hidung kita ke apa ke. Jadi isu kita selalu bercita-cita besar sebagai seorang bisnes, kan. Bila tanya ni, pasaran saya dekat Temeloh dah. Seolah pasaran tu Temeloh tu semua pasaran dia. Jadi yang sebelah rumah tak tahu pun dia meniaga apa. Jadi macam coach jelaskanlah, jangan ambil mudah bisnes model ini. Kepentingan dia amat membantu anda jika anda dapat memahami dan mempraktikkan ilmu yang ada ini. Dapat akan membantu untuk growkan bisnes. So itu yang cuba kita sentuh, walaupun dia punya 9 elemen. So kita pergi yang pertama, dan tidak semestinya yang pertama tu kita bermula dengan segmen pelanggan. Sebab sebelum ni pun Dok K ada berkongsi dengan saya. Kadang-kadang contohnya kita dah ada prasarana, contoh dah ada kedai. Jadi ataupun kita dah ada peralatan, mesin dan sebagainya. Adakah kita nak bermula daripada segmen pelanggan? Mungkin kita boleh tengok dulu daripada kita punya key resources. Cuma macam ni Dok K, kadang-kadang ada orang kata, Dok K, kalau kita buat produk, semua orang boleh buat produk, Dok K. Contoh, kalau hari ni saya jual nasi lemak, besok Dok K boleh jual nasi lemak, kan? Kalau hari ni saya jual buah tembikai, esok Dok K pun boleh jual buah tembikai. Tapi yang ni saya nak tanya Dok K, nak tanya pengalaman Dok K.
Jadi apakah yang membezakan antara nasi lemak saya dengan nasi lemak Dok K menyebabkan orang lain nak membeli nasi lemak Dok K berbanding dengan nasi lemak saya? Dan mungkin orang nak beli tembikai saya berbanding dengan tembikai Dok K. So bagaimana untuk kita berbeza, untuk kita menarik pelanggan kita, untuk kita menyantuni pelanggan kita sehingga pelanggan kita memilih kita berbanding dengan orang lain. Okey? Okey, perkara ni agak menarik. Kalau secara umum, kalau kita belajar secara umum BMC ni, dia akan pergi kepada jawapan pada fokus value itulah. Macam mana you sediakan value, membezakan apa keunikan you dan sebagainya. Itu memang salah satu. Walaupun kita kata sama, tetapi dia ada benda yang berbeza. Dia ada benda yang berbeza dan benda berbeza itu pada nilai. Tapi apa yang saya nak cuba bawa kat sini, mungkin anda boleh melihat bagaimana satu produk yang sama tetapi anda boleh juga mendapat, orang kata, tingkatkan daya saing you melalui channel. Channel yang berbeza akan membantu anda mendapatkan pasaran yang berbeza. Jadi bukan sahaja dekat value itu sahaja untuk kita cerita. Sebab itulah kalau kita dah mahir dengan bisnes kita ini, bisnes model kita ni, 99 perkara itu sebenarnya dia ada korelasi yang boleh kita ubah suai sehingga menjadikan kita daya saing. Sebab kalau you hanya ada nilai yang you tawarkan baik, tetapi channel yang you guna itu channel yang sama juga, Coach. Orang lain pun guna channel yang sama juga, dia akan sampai ke pasaran dengan cara yang sama. Tetapi mungkin kita ubah channel kita itu, melalui penyampaian lain. Jadi akan berbeza juga sampaian. Contoh very simple macam ni lah, kita kata, kita ambil macam ni lah. Hari raya dah nak berakhir. So kalau kita tanya orang jahit baju ni, dah tak ada dah apa-apa lagi dah nak jahit. Kecuali jahit baju hari raya haji pula lah kalau ada, tapi selalunya raya haji jubah je pakai macam tu lah. Tapi kalau you betul-betul efektifkan kat channel, sebab value you tak boleh ubah dah, tetapi you efektifkan channel you sampaikan maklumat lebih agresif, dan you juga gunakan customer relationship, you ubahkan customer relationship yang ada, kena pasti yang mana, sebab data you ada kan, so kena pasti mana-mana, insyaAllah you akan boleh berdaya saing. Jadi you boleh lagi menggunakan dua senjata ini untuk meningkatkan prestasi dalam bisnes. Jadi janganlah kita macam Coach jelaskan tadi, saya agree lah, customer, value, duduk tumpu itu je. Sedangkan dua ini kita tak ini. Coach, dia ada value yang terbaik. Dia ada customer segment yang terbaik. Tetapi saluran tak hidup, Coach. Saluran tak kena, tak betul. So, saluran tak kena, saluran tak hidup. Orang tak tahu juga, Coach. Ya, betul. Inilah kita kena bina visibility dia baru orang nampak. So saluran yang mana yang kita pilih yang lebih berkesan sesuai dengan pelanggan kita. Sebab itulah segmen pelanggan yang Dok K cakap tu. Contohlah, kalau pelanggan kita umur 45 tahun kan, so mungkin channel dia Facebook. So benda-benda macam ni lah. Okay Dok K, teruskan. Saya selalu juga mengajak sahabat-sahabat usahawan ni, sebenarnya kita tak banyak dalam BMC ni, kita tak banyak make use terutama key partner. Jadi key partner. So ada kalakan dalam persaingan sekarang,
key partner ini amat-amat penting. Amat-amat penting. Kita tengok kes sekarang lah, kita tengok kes dekat US sekarang, Trump. Dia merosakkan key partner. Dia mengatakan dia nak stand dia dan sebagainya. So dia dah tak nak dah collaborate dengan orang-orang ini. Tapi dia tak sedar dalam bisnes ni ada supply chain yang berlaku. Contoh China dah pulang balik Boeing yang dia beli part of ini. Dah gaduh dah semua. So key partner ini ada kalakan kita boleh jadikan strategi untuk meningkatkan daya saing. Jadi that's why lah kalau lihat BMC ini berdasarkan kemahiran lah, you boleh puzzle kat mana untuk menguatkan daya saing. Dan jangan anggapkan key partner itu hanya membekalkan you. Tak. Key partner itu boleh digunakan untuk tarik pelanggan segmen you. Key partner boleh gunakan sebagai strategi untuk sebagai customer relationship. So macam-macam lah. That's why dalam business, coach, business model ni sebenarnya dia memberikan kepada kita, membantu nak fokus apa. Jadi fokus 9 perkara itu tujuannya kita sebenarnya ialah nak jual apa, kepada siapa dan macam mana. Itu je. Jadi kalau you boleh gunakan setiap perkara itu satu fokus part of ini, macam contoh key activity. So dengan ada bantuan AI sekarang, key activity itu dah jadi banyak berubah. Petang kali meeting dengan ChatGPT tu kita dah letak nama kan. So tanya mak je lah, mak jawab selalu je. So Dipsy pula nama yang lain pula. Jadi kongsi semua. So semua fokus dan semua ini menjimatkan masa bila kita tahu bisnes itu. Itu kepentingan dia. Itulah yang yang cuba Dok K terangkan. Maksudnya apabila kita memahami business model kita dan kita memahami 9 elemen yang sepatutnya ada. Sebenarnya kalau kita sebut business model tu itu jadi jargon pada kita. Tapi sebenarnya kita dah ada, usahawan pun memang dah ada sebenarnya 9 elemen tersebut. Cuma mungkin usahawan tidak pergi secara lebih mendalam. Pelanggan dah ada macam mana nak buat duit masuk macam mana, duit keluar macam mana, apa peralatan barangan yang saya ada kan. Lepas tu macam mana saya nak menjual barangan tersebut kat mana, macam mana saya nak jaga hati pelanggan, nak bagi diskaun ke, contoh setiap Jumaat hanya kata orang sedekah je, siapa rakan-rakan kongsi kita, macam Dok K kata. Kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi ini di dalam key partner. Kalau kita membaca dalam sudut tak silap saya lah, White Ocean Strategy. White Ocean Strategy ni ada collaborate, mengadakan kolaborasi. Jadi ini penting. Ya, macam Dok K kata, pentingnya kolaborasi masa sekarang. Sebab apa? Kalau kita sorang-sorang agak susah zaman sekarang ni. Sebab itulah Dok K kan, kalau kita tengok dulu kalau kita tengok farmasi dulu Dok K, masing-masing nak buka individu, betul tak? Tapi sekarang dia orang menggunakan satu jenama. Ya, jenama A, jenama B, jenama C. Jadi mengapa mereka melakukan kolaborasi? Yang ni kadang-kadang sebab apa? Kita tak terlepas tuan-tuan dan puan-puan dari ketidakpastian. Kalau dalam bahasa yang famous orang cakap wuka, tak apalah, kita ambil ketidakpastian je. Satu saja, iaitu uncertainty. Jadi apabila kita berada di satu tahap yang tidak kepastian, kita pun walaupun peniaga kecil kita pun kena bersedia dari sudut yang ini. Ya, ketidakpastian. Contoh kadang-kadang kita kata harga barang kita hari ini
adalah A harga dia. Tapi besok harga dia menjadi B. Possibility untuk turun tu amat payah. Tetapi possibility tinggi untuk naik tu adalah tinggi. Jadi inilah yang possibility ataupun uncertainty yang perlu kita lihat secara menyeluruh. Okey. So di samping tu sebab kita tidak merungkai semua sekali lah. Tadi Dok K ada cerita tentang key key resources key activity. So key activity macam Dok K kata sekarang ini banyak AI mengubahkan key activity. So macam mana Dok K? Kadang-kadang key activity juga penting sebenarnya. Sebab apa? Apabila key activity ini dikonvertkan kepada SOP, ianya akan memudahkan kita dan tidak semestinya kita sentiasa nak kena pantau pekerja kita. So mungkin Dok K boleh cerita tentang kepentingan SOP juga dari sudut key activity tersebut Dok K. Okey, kita harus faham apabila kita bercerita kita berniaga, perniagaan ini ialah sebuah proses. Dan proses ini ialah proses yang harus dilakukan dari dalaman kepada output yang akan dijual ataupun dideliver kepada customer. Jadi kita berniaga ni bukan untuk menghasilkan sahaja, tetapi walaupun dekat model bisnes tu kita tak ada tulis profit, tetapi kita ada revenue stream, kita ada cost. Ya betul. Kita ada revenue stream, kat bawah kita ada cost juga. Jadi sebenarnya yang akan mempengaruhi revenue stream ataupun saluran paip pendapatan bagaimana kita nak dapat dan isu cost ini, dia ada relate dengan isu key activity dan kalau sebelumnya key resource, sumber apa yang kita guna. Cuma yang persoalan yang Coach Mat jelaskan itu, apakah untuk kita dengan keadaan uncertainty, dengan keadaan ini. Jadi dunia hari ini, dunia digital, dunia robot, dunia AI, kecerdasan ini dan sebagainya. Jadi cubalah sahabat-sahabat kita ini melihat di mana lompang-lompang key activity yang boleh kita ubah suaikan agar SOP kita juga jadi simple kerana kita menggunakan teknologi-teknologi ini. Jadi untuk memikirkan channel yang tak bergerak ni, kita ada saluran tapi saluran kita tak bergerak pun sampai kepada customer segment. So key activity ni kena kenal pasti apa yang sehingga stuck sangat ni. Selalunya coach macam ni coach. Dia kata dia nak buat pemasaran tapi dia tak ada idea nak buat konten lah, nak buat inilah. Itu key activity. Key activity betul. Coach sekarang duduk je dengan AI, brainstorming je dengan AI, minta je dia buat 30 hari konten untuk you buat untuk bulan Mei ni. So tak sampai pun 5 minit dia akan keluarkan. Lepas tu rasa tak sesuai lagi yang dia buat, minta dia ubah lagi. Dia ubah lagi, dia bagi. So tak sampai pun setengah jam lagi daripada termenung macam ni. Allah, saya nak buat tapi saya tak ada idea lah, esok tak ada idea lagi. So sekarang isu key activity tu dah dapat dibantu dengan ada kemudahan AI dan betulkan balik SOP kita. Betulkan balik SOP kita. Macam contoh coach, saya pun ada kalakan frust jugalah bila peniaga-peniaga kecil dia tak tahu dia ini masakan, dia tak tahu nak test garam dekat makanan dia. So benda tu very simple je.
Dan orang tak datang kat dia kerana masing. Kerana masih. Yeah. Masing tu berubah-ubah. Sedangkan beli kat Shopee je yang ukur garam tu sekejap je. Oh dia pun, ada ke kat Shopee? Kalau oksigen pun kita boleh ukur sini, garam takkanlah apa ni. Dia. Jadi key activity yang dia tak gunakan itu telah menjejaskan customer segment. Customer segment boleh lari kerana key activity yang dia tak very dynamic, tak ubah. So sekarang ramai dah. Saya beri contoh satu, coach. Baru ni pun saya bercerita ada dengan seorang. Saya rasa saya tak sempat nak bercerita dengan coach. Okay, di KL sekarang, raya baru ni, di KL, di Johor, di Lembah Kelang lah, kebanyakan Lembah Kelang, tapi di Penang pun dah ada. So generasi Z ni dia tak suka ada fotografer. Dia tak suka fotografer ada bersama dia untuk ambil gambar. So studio banyak raya baru ni dia orang buat self photographer. Di Cyberjaya ada 7 studio yang wujud self photographer. So you datang je, so you yang pukul gambar semua. Studio ada, you masuk studio, you pukul gambar sendiri. Dia bagi masa dan sebagainya. Dan masuk dalam studio tu macam duduk dalam stadium. Sebab studio A bising, studio B bising, studio C bising, studio ini. Bila saya tanya ni tengok trend Korea macam tu. So kita old school kan kita ni. So orang Gen Z ni dia tak suka fotografer tu arah dia buat macam ni, buat macam ni. Sekarang dia nak pukul gambar sendiri. So dekat sini key activity dah berubah. 4 studio gambar hanya ada 1 pekerja seorang je sekarang. Kalau dulu 4 studio gambar kena ada 4 fotografer. Juru fotografer. Sekarang dia tak nak dah. So Convo bulan depan pun dah ada 5 dah ada Convo dekat UiTM tu pun dah ada dah studio safe studio dah ini. So ini semua key activity yang mana kita perlu nilai dari masa ke semasa kerana bisnes ini dinamik, customer segment juga dah berubah. So jangan stay lagi. Part of kekalkan dengan key activity yang sama. Okay. So inilah kalau kita kembali semula kepada value proposition. Mungkin usahawan-usahawan yang melibatkan makanan lah Dok K. Kan kita tahun berapa 2040 kan negara tua. Jadi apabila 15% daripada rakyat Malaysia berumur 60 tahun ke atas. So kalau yang ni juga dia akan melibatkan kita punya segmen pelanggan kita dengan value lah Dok K value. Dan dia kesemua terlibat. Channel nanti dah tak boleh dah nak kekal channel macam Gen Z ni. Because part of ini. Kalau you lihat ada satu handphone yang baru keluar tapi nak terbaru sangat, taklah. Kalau dulu kita tak suka skrin hitam. Sekarang dia keluarkan skrin tu, you boleh tukar skrin. Kalau you nak baca, you kena hitam putih. Okay. So bila kita baru tahu sebab kerosakan mata dengan skrin yang sekarang ni, yang color ni dia ada naik pancaran kan. So dia tukar kat skrin je value. So jadi orang dah tak payah beli tablet yang untuk membaca tapi dah dekat handphone dah switch je skrin tu. So itu value coach. Value yang ditawarkan. Tapi macam ni Dok K, kadang-kadang yalah ramai semua orang mungkin ada kalangan usahawan kita yang dah mengikuti program business model canvas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia merasakan bahawa business model canvas tu hanya sekeping kertas yang apabila belajar lepas tu disimpan. Jadi sejauh mana keberkesanan tu?
Okey, dia persoalannya sejauh mana keberkesanannya ialah sejauh mana dia faham business model itu sebagai peta untuk dia berjalan. Okey. Roh dia ada tak kat situ? Kalau roh dia tak ada di situ, roh dia tak ada di situ, that's why dia akan selah paper itu je lah. Maknanya bila dia nak guna pun dia tak refer, bila dia buat strategic planning pun dia tak refer kat situ. So konsepnya kalau you dah tak ada peta, so you nak pergi ke mana sebenarnya? So yang tu yang jadi problemnya coach, dia selalu ikut jalan orang yang orang lalu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia pakai kereta macam ni, jalan yang orang lalu tu kena 4-wheel drive. So yang tu yang jadi sebab peta tu tak ada. Peta tu tak ada. Dan dia tak semak selalu peta. Dia tak semak selalu peta. Jadi that's why dia sampai ke destinasi tu lambat sedikit coach. Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi tak sampai destinasi. Tapi kalau dia guna setidak-tidaknya boleh gunakan bersama tim dalam setahun 2 kali untuk semak balik business model dia. So dia akan lebih cepat sampai kepada hasrat impiannya. Because perubahan-perubahan berlaku dan dia juga melakukan perubahan. Dia tak mati kerana perubahan. Tapi kalau orang tak ada peta, dia mati kerana tak ada perubahan. Banyak, saya sendiri pun banyak mana melakukan kesilapan melalui keyakinan diri tapi bukan melalui data yang ada. Contoh dia macam 2 minggu lepas sampai saja di Temelloh, di Bentong, waste suruh masuk Bentong lama. Tapi saya nampak clear depan tu. Saya nampak clear jalan. So wife saya kata, wife saya kata pergi ke Bentong lama lah. Ini. Ini kata old school. Nampak jalan clear tu. Itu kita tak guna peta pun. Nampak jalan clear. Clear hanya pandangan mata saya. Waste pandangan keseluruhan. Jadi pergi sampai kat depan. Memang retime balik lah 2 jam. Jam. Sebab ada accident kat sana. So kita tak nampak. Jadi kalaulah coach kita ada yang kita anggap sehelai ini tak ada makna, kita masih tak faham kita perlu peta. Ilmu kita dah ada dah. Banyak orang ada ilmu coach. Tetapi orang tak gunakannya. Tak apply. Dia macam kita, macam kita lah coach. Kita mudah sebut macam ni lah. Kita ada peta. Peta kita very directly Al-Quran. Tapi berapa ramai nak peta tu guna? Peta tu kita tak guna. Peta tu mencerita semua dah. Tapi kita pun tak guna. So bila kita susah sikit baru kita buka peta tu, la ilaha illallah, ini dah ada dah. Jadi ini pun business model ini pun kalau dah belajar praktis lah. Sebab dia amat berguna dan kepentingannya cukup. Tingkatkan kemahiran untuk menggunakan bagaimana nak apply. Sebab di sini ada strategi. Bisnes yang berjaya bukan kerana ilmu je saja, tetapi kerana permainan strategi. So, so itu saja yang mungkin kita dapat kongsikan pada malam ini secara santai-santai saja. So, macam mana tuan-tuan dan puan-puan tentang kepentingan business model? Jangan kita mengambil jalan mudah, nak meniaga ikut suka kita saja tanpa kita ada business model. Sebagaimana mana yang Dok K katakan tadi, business model juga adalah merupakan peta perjalanan kita. Di situ juga kita boleh review balik, kita boleh semak balik sama ada apa yang terkandung
di business model itu masih valid ataupun kita perlu merangka sesuatu yang baru. So inilah pentingnya tentang business model. Jadi kami tidak dapat untuk bercakap lebih panjang secara terperinci. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan agak tidak begitu jelas tentang business model, mungkin boleh mengikuti mana-mana kursus yang diadakan, dan sekiranya perlu mungkin kami akan mengadakan by segment. Lagi jelas nanti, kami hanya sentuh on surface saja. Jadi mungkin kalau ada permintaan untuk kita sentuh by segment, so satu seksi mungkin kita pergi kepada 2 segmen, dan macam mana kita nak relate antara satu segmen dan satu segmen yang lain. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, business model ini menceritakan kepada MOFA kita, iaitu marketing, operational, finance dan administration and human resource. So semuanya terkandung dalam situ. Jadi mungkin Dok K bagi kata-kata penutup pada petang ni, Dok K. Okey, sebagai penutup, just saya nak kongsilah, business model ni bukan dokumen resmi. Jangan anggap ia dokumen resmi bisnes kita. Dia macam peta harta karun kita sebenarnya. Dia macam peta harta karun dan kita boleh ubah jika perlu. Dulu nak tanam kat sini tapi rasa dah orang tahu ways ni, ubah pula kat sana. So, tapi yang paling penting, jangan hilang peta ini dalam perjalanan. Kalau hilang peta ini, walaupun dia bukan dokumen resmi, hilang peta ini, harta karun you tak akan jumpa. Harta karun you boleh ubah peta tu harta karun. Tapi kalau hilang peta ini, you yang simpan harta karun pun you tak akan jumpa. Jadi, itulah kepentingan business model dalam keadaan yang you kata sekeping ini mungkin tak ada erti, walaupun dia bukan dokumen resmi, tapi dia peta harta karun yang boleh membantu anda untuk meningkatkan daya saing dan daya maju bisnes. Okey, dengan kata-kata Dok K itu, edisi 20 Kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang bagi tajuk pada petang ini, kepentingan business model akan melabuh tirainya. Jadi saya dengan itu, dengan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu lagi untuk edisi 21 dan kita akan tengok di mana kepentingan dan apakah bidang-bidang ataupun ilmu yang mungkin kita akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. So, itu saja, selamat petang dan kepada yang baru hari raya bagi selepas puasa 6, so selamat hari raya kepada yang baru habis puasa 6, dan kepada siapa yang belum lagi, masih ada lagi baki-baki untuk diteruskan. So itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.